abang pergi secara tiba-tiba, tapi hutang abang masih tertinggal. Hutang rumah RM350,000, pinjaman peribadi RM80,000, kad kredit RM15,000. Macam mana nak bayar semua ni sekarang? Roh seorang mukmin tergantung selagi hutangnya belum dilunaskan. Bezanya cuma satu, yang pertama tak ada perlindungan. Yang kedua, ada perlindungan takaful. Perlindungan takaful bukan untuk kita, tapi untuk mereka yang kita tinggalkan. Jangan tinggalkan hutang dan air mata kepada waris tersayang. Bertindaklah hari ini. Hubungi kami segera.